saya nak beri penjelasan tentang tata cara menziarah kematian. Ada juga berlaku kesilapan. Bila menziarah kematian ni, dia menyebabkan berdosa. Apabila kita menziarahi kematian, yang pertama sekali, kalau si mati dan orang yang menziarah itu berbeza jantina. Dan mereka, hubungan mereka adalah ajnabi, kerana bukan mahram. Maka, jangan semasa menziarah kematian itu, pergi tengok si mati itu. Cukup memandai berjumpa dengan keluarganya, ucap takziah dan berdoa. Cukup. Haram melihat wajah si mati. Panduan yang kedua, sekiranya si mati itu dan orang yang menziarah, mereka ada ikatan mahram, maka boleh melihat wajah si mati itu, walaupun mereka berlainan jantina. Sekiranya yang menziarah itu dan si mati itu bersamaan jantina, maka digalakkan kita menatap wajah si mati. Angkat tangan berdoa, jumpa keluarga, ucap takziah. Wallahu a'lam.